Result memang nampak cantik. First time pakai terus berkenan kita kat kulit kita. Dengar. Jangan pakai hari-hari. Retinol memang buat kulit kita nampak cantik. Tapi kalau kita pakai terlalu kerap, dia akan buat kulit kita kering. Orang yang pakai yang ada jelagat memang kena pakai ini. Tetapi jangan pakai hari-hari. Tolong. Nak cantik, dia tak boleh cantik dalam masa satu malam. Ikut jadual yang saya kata. Seminggu 3 kali. 2 minggu. Peeling dah pakai berapa lama dah. Saya pakai, okey, nak dapat result saya macam sekarang. Saya pakai dekat botol bulan kedua. Satu botol ni saya tahan 3 bulan. 3 bulan. Jangan ekstrim. Tak payah buat tiap-tiap hari. Saya abang tuan-tuan, memang kalau you all pakai ni, you all basuh, you all tengok kulit you all, ya Allah cantiknya. Esok nak pakai lagi lah. Janganlah, tolong jangan. Jangan ekstrim. Alternate tak apa. Kalau orang teruk sangat, seminggu 2 kali. Alright. Baik, Assalamualaikum. Dapatkan D-bag kuning untuk kulit yang lebih cantik, bersih. Alright.